Aku anti sekarang lah. Aku ikut ni Kai. Tapi aku nak 58 tu. Tak apalah. Kalau 58 dia dah reversal dah tu. Yang ni kan few layers je. File tak ada apa lagi. File tak makan tu shadow sebelah. Damn, that's actually crazy bro. Dia mungkin akan sampai 59 balik. Buy ke tu balon? Ya buy. B ke ya. Main resistor kat mana? Dekat ni. Kalau kau tengok MPT sekarang kat main resistor kan ni. MPT M15 4072 4078. Kita tengah berada dalam fasa-fasa sell. SL dan TP berapa ya? SL bawah 60, 63, anti kat 63. Ni 57 SL. 57. Tapi sekarang dah gerak dah ni. Sekarang dah gerak 50 pip dah bro. 52 pip. M1 King Scalper 57 pip. Main gila. Sekejap aku nak screenshot sumpah. Boleh collect Spado. Kalau nak set BE boleh, tak ada masalah. Collect lu boys. Collect lu. Tanpa segan silu boleh collect lagi. 60 pip dah 60 pip guys. Weh laju lah. Memang sharp lah. Bila aku share setup pula tak sharp pula. 63 pips. Pacak lagi siut. Jom tidur Zul. Next ni big. Tiba pula. Lagi. Okay lagi. Sebelum aku nak bagi lagi, aku nak feedback dulu. Aku nak feedback dari sini. Aku nak feedback. Tolonglah. Weh, takkan dodol dengan make on je ni. Dodol make on. Make on dodol. Dodol make on. Dodol 99% ni make on dengan dodol je. Lepas tu tanya lagi ada settle lagi tak. Memang aku dah tak nak dah.